Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita lapangkan dada untuk sama-sama kita ikuti taklimat perjalanan ke Aziziyah bermula pukul 9.30 pagi esok insya-Allah. Jadi beg sudah kelihatan di luar pintu bilik bermula tadi sehinggalah isyak nanti. Boleh nak? Alhamdulillah. Jadi untuk itu, sama-samalah kita ikuti ucapan alu-aluan daripada Tuan Haji Syahrul Faizal bin Ismail selaku pengarah operasi Haji 1447 Hijriah. Falyatafaddal masykuran, dengan hormatnya dipersilakan. Takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap semua jemaah sihat. Kita insya-Allah kita hampir ke fasa yang kedua, iaitu fasa yang kita tunggu-tunggulah, yang mana pergerakan kita ke Aziziyah selama 15 hari kita akan berkampung di Aziziyah insya-Allah, dan dalam masa 15 hari itu juga kita akan ada program motivasi, program macam-macam program lah, dan perjalanan haji kita akan bermula pada 7 Zulhijjah. Jadi saya mohon pada semua untuk menjaga kesihatan. Kalau ada yang rasa tak sedap badan, tolong maklumkan kepada kami dengan kadar segera untuk kita pergi ke klinik yang berhampiran lah. Jadi boleh kita okey. First untuk beg bagasi. Semua bagasi barang-barang keperluan perlu di packing, tak boleh tinggal. Pasal bilik-bilik tuan-tuan dan puan-puan yang kat sini akan diserahkan kepada hotel kembali bermula besok. Jadi semua beg bagasi besar perlu dikemas dan diletakkan di luar bilik bermula selepas asar sehingga paling lewat sebelum pukul 9 malam. InsyaAllah pukul 9 malam paling lewat. InsyaAllah dalam pukul 9.30 kita akan mula pergerakan untuk ambil beg-beg untuk dibawa ke bawah. Dan insyaAllah dalam pukul 11 atau pukul 12 akan beg-beg ini kita akan bawa ke Aziziyah. Dan beg-beg yang tuan-tuan sediakan tu kita akan bagi stiker beg. Stiker ni tampal dekat atas beg dan tulis nombor bilik masing-masing bilik di Aziziyah. Boleh? Okey. Jadi 11.30 sehingga pukul 12 insya-Allah akan gerakan untuk inilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu check out hotel besok selewat-lewatnya pukul 9 pagi. 9 pagi check out, lepas tu berkumpul di lobi. InsyaAllah 9.30 bas akan datang untuk ambil kita dan berangkat ke hotel Aziziyah. Okey, ada sebarang pertanyaan sebelum tu berkenaan bagasi. Okey, tak apa. Stiker kita akan bagi ni stiker dia, stiker beg atau kita akan tampal pada atas beg dan tulis nombor bilik masing-masing bagaimana yang saya bagi tahu tadi. Okey. Pakaian untuk pergerakan besok. Pakaian untuk pergerakan besok insya-Allah kita akan pakai baju kembara, kurta kembara garis hijau. Rasa semua dah ready kot. Semua dah basuh lah tu. Ada yang tak boleh pakai tak? Ada yang basuh ke? Tak ada. Okey, untuk lelaki pakai kurta garis hijau. Keluar tak ke bebas lah. Tudung hijau. Okey, untuk wanita pakaian bebas. Cuma tudung kembara yang garis hijau.
Pasal kita nak seragamkan. Pasal besok semua travel akan mulakan pergerakan ke Aziziyah. Jadi kita bermula awal pagi tu pasal kita tak nak bertembung dengan travel-travel lain. Kalau orang Terengganu panggil tambah wipolong. Tambah wipolong. Okey, tak apa. Itu bahasa baru lah. Okey, jadi pergerakan tu ke hotel kita lebih kurang Jad akan ada lebih kurang 700 jemaah hotel yang sama dengan kita. Lepas tu kita akan ada juara lebih kurang dalam 90 orang. Kita ada rehlah lebih kurang dalam 40-50 orang lah. Kita nombor 2 kat situ lah, 245 orang. Okey. Dari segi pergerakan besok 9.30 bertolak. Pakaian saya dah sentuh. Ada apa-apa nak tanya selain itu? Beg yang tarik ni letak kat mana? Okey, jemaah boleh bawa hand carry saja besok. Untuk ni, kalau nak serah semua pun tak ada masalah. Tapi malam ni nak pakai dengan besok kena standby lah. Pakai yang satu pasang tu. Kalau nak serah semua beg dikumpul depan bilik. Lepas tu kalau dah cukup ambil gambar hantar dekat grup masing-masing. Dekat grup KT81 ataupun KT14 lah, dua grup tu. Okey, insya-Allah kita akan usahakan pas tu datang dekat bawah. Dekat sini, dekat bawah sinilah. Insya-Allah kita akan usahakan. Wheelchair insya-Allah kita akan buat naik. Okey, wheelchair saya rasa kita letak dalam ruangan bagasi je. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada saya nak serah. Okey. Besok insya-Allah akan ada 5 bas sahaja. 5 bas saja. KH01, 2, 3, 4, 5. KH06 ada lebih kurang dalam 17 atau 18 orang akan penuhkan bas. Okey, sama juga dengan yang duduk dekat Makarim, dia kena naik bas KH04 dan 05. Maknanya KH01, 2, 3 orang Safrah boleh naik mana-mana bas, penuhkan. Makarim sorry KH01, 02 dan 05 untuk Safrah. KH03 dan 4 di Makarim kena penuhkan lah. Tapi saya rasa yang KH06 tu semua Safrah, jadi yang 06 tu naik bas KH01, 02 dan 05. Okey, ada pertanyaan lain? Okey, kalau tak ada saya serahkan mic ni pada Ustaz Syamudin untuk taklimat seterusnya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua para ibu Rahman, bakal-bakal penghuni syurga, sihat semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, bumi yang sangat mustajab, bumi yang penuh kemuliaan. Bumi di sini Nabi kita SAW dilahirkan, dan juga bumi di sini adanya Kaabah Al-Musharrafah, tempat di mana kita kembara akan ada ke melakukan salah satu rukun haji yang penting, iaitu video di kemah Arafah. Tuan-tuan, Belum pergi tuan-tuan, Arafah lagi. Nanti di Arafah insya-Allah kami akan provide video. Esok bermulalah fasa yang kedua bagi mereka yang baru sampai di Mekah. Bagi
ke-14 mungkin pasar yang ketiga sebab Madinah dan satu pasar, Mekah pasar yang kedua, Azizah pasar yang ketiga, kemudian balik sebelum ke Mekah pasar yang keempat. Jadi 81 esok pasar yang kedua. Kita akan berangkat Azizah dan Azizah itu adalah Tanah Haram. Jadi kelebihannya sama di Mekah dan Mukarramah. Pahala 100,000 kali ganda. Apa sahaja amal soleh yang dilakukan di Azizah tidak kurang sama seperti di Mekah dan Mukarramah. Dan juga apa-apa yang dilarang kita lakukan di Mekah Tanah Haram ini, jadikan juga tidak boleh dilakukan di Azizah. Contohnya pokok-pokok di Azizah depan hotel kita tak boleh dicantas dahannya, daunnya, tidak boleh digugurkan, tak boleh dipetik. Jadikan juga binatang buruan di Azizah seperti burung merpati jika ada, tidak boleh ditakut-takutkan, tidak boleh digugur, tidak boleh ditangkap, tidak boleh digugur. Dan juga tidak boleh juga melakukan kejahatan. Bukan. Maksudnya di tempat kita di tanah air Malaysia kita boleh melakukan kejahatan. Bukan maksud itu. Di Mekah tak boleh buat jahat, di Malaysia boleh buat jahat. Bukan maksud itu. Tetapi oleh kerana kemuliaan kesucian tanah haram Mekah ini, jika melakukan kejahatan di sini tentulah siksaannya itu digandakan. Untuk mengelakkan jemaah, untuk mengelakkan jemaah kelewatan untuk turun berebut dengan jemaah Just Travel, Amani Travel menggunakan lift pergi ke surau. Tahun lepas, tahun dan tahun sebelumnya. Tapi tahun ini kita ada 2 surau besar. Kita ada 2 surau besar, satu surau jangan salah pergi. 2,000 tapi belum Jangan bagi duit kat saya kan. menghadap ke surau yang sepatutnya tuan-tuan buat Dia nak korban. bersama untuk solat jemaah. Surau tingkat S adalah untuk Just Travel yang jemaahnya 700 feet. Manakala surau tingkat M itu adalah surau keluarga kembar umrah setiap Ahad, dan juga di situ ada jemaah syarikat Juara Travel dan juga Redlah International. Jadi 3 syarikat, tetapi jemaah kembar lah yang mendominasi surau itu dengan jumlah jemaah kita sampai 250 orang. Jemaah Redlah 50 orang. Jadi kan juga jemaah Mana mak saya? Mak Puan, nama mak Puan. Ruang kapet itu Tak. tidak boleh Saya buat menampung live. kehadiran jemaah. Pasal ramai yang minta. Maka saya mohon Anak-anak tuan-tuan ni ada yang supaya ini cari mak dia. untuk diletakkan di ruang yang tidak terkapit. Di situlah kita ada aktiviti solat berjemaah. Setiap kali selesai solat berjemaah ada renungan. Kemudian satu perkara yang kurang menggembirakan mungkin tuan-tuan buat ialah sepanjang kita berada di Azizah ada qiyamul lail. Kena bangun awal. Jemaah kami yang termuda. Jemaah kami yang termuda. Subuh akan masuk pukul 4.17, betul. Manakala qiyamul lail kita akan buat lebih awal, 1 jam sebelum itu, dengan sembahyang tahajudnya, dengan sembahyang sunat taubatnya, dan jika sempat kita akan sembahyang sunat tasbih. USN akan mendendangkan pula dengan zikir munajatnya bagi tuan-tuan menangis. Boleh ke tak boleh ni? Macam risau je nak bangun awal. Tuan-tuan perempuan yang dihormati dan dimuliakan. Dan insya-Allah penasihat ibadat haji kita yang juga mantan Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri juga akan bersama kita di surau menyampaikan kuliah subuh.
Kemudian kita ada dengan kuliah duha. Kuliah duha kita akan mulakan dengan buku haji satu perjalanan spiritual. Tuan-tuan ada tak buku tu? Bila Ustaz? Jangan lupa bahawa setiap kali ada program kuliah duha, kemudian selepas kuliah duha kita akan ada ceramah ulang kaji berkaitan tentang ibadat haji kita yang menggunakan modul yang disediakan oleh tabung haji. Ustaz Ashraf akan menyampaikan ceramah, USN akan menyampaikan ceramah, saya pun akan menyampaikan ceramah. Dan kita minta ustazah pula menyampaikan ceramah khas untuk kaum wanita. Muslimin, muslimat rahmat lagi dimuliakan. Jadi mohon tepati masa, oleh kerana hotel kita itu penuh dengan jemaah daripada pelbagai syarikat jet travel yang paling ramai sekali. Kembara nombor 2. Kemudian ada syarikat-syarikat yang lain. Maka akan berlaku kesesakan di lift. Walaupun lift banyak kan lift. Ada 4 lift. Tuan-tuan rata-rata akan menginap di tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12. Kalaulah zuhur masuk pukul 12:17 minit tengah hari, janganlah pukul 12:15 baru nak turun masuk lift. Memang confirm turun tangga lah jawabnya. Dari tingkat 12 tu nak turun tangga tingkat M sebelum lobby. Jadi tuan-tuan, kalaulah zuhur masuk 12:17, kena keluar awal setengah jam, kerana jemaah syarikat lain pun akan menggunakan lift yang sama. Muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan, mohon tepati masa. Jika program kita bermula pukul 8 pagi 7:45 minit, kalau boleh sudah berada di surau kita. Semua aktiviti berpusat di surau kita. Tingkat apa? Tingkat M. Tuan-tuan kaum muslimin, muslimat rahmat lagi dimuliakan. Baik. Sepanjang kita berada 7 hari, sebenarnya 7 hari saja kita berada di Aziziyah tu. Kalau dibandingkan dengan jemaah muassasah, tolak hari ini, hari 8 Zulhijjah tu, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Hari-hari itu jemaah berada di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Muslimin, muslimat rahmatullah. Cuma kita bertolak awal ke Aziziyah sebagai persiapan, preparation untuk berkenal-kenalan dahulu bumi masyair, tempat yang akan kita lalui ketika melaksanakan haji nanti. Tuan-tuan kaum muslimin, muslimat rahmatullah. Pejam celik 7 hari ini akan berlalu. Pejam celik 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini pun akan berlalu. Kemudian 14 Zulhijjah, Maghrib masuk 15 Zulhijjah, kita akan balik semula ke hotel. Masa akan berlalu dengan begitu pantas. Muslimin, muslimat rahmatullah. Telah pun kita terangkan kepada tuan-tuan kenapa kita berada di Aziziyah pada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lepas Hijjah kita bertolak pergi ke Mina untuk kita melakukan sunnah Nabi SAW bertarwiyah di situ. Kemudian pagi 9 Zulhijjah kita akan berangkat ke Arafah untuk wukuf, dan saya difahamkan kemah kita berkongsi pula dengan kemah syarikat Qaswa Travel. Tapi jumlah mereka tak ramai, 50 orang saja. Muslimin, muslimat rahmat dimuliakan. Kemudian
daripada 9 Zulhijjah kita akan gerak pergi ke Muzdalifah, bermabit di situ. Entah berapa lama kita akan disidai, dicanai oleh Allah SWT, kita tak tahu. Tapi tabung haji dah bagi tahu, dah bagi kebenaran, dah bagi permit, dah bagi lesen kepada semua syarikat PJH. Pukul 3 pagi jika bas tak sampai, kami beri kebenaran kepada semua PJH, buatlah apa yang terbaik untuk jemaah mereka. Muslimin, muslimat, rahmatul malaikah. Kalau tahun lepas pukul 8 pagi bas tak berkunjung, tak nampak kelibat bas, maka kita buat ketetapan untuk sama-sama bergerak berjalan kaki menuju ke Mina Jamarat untuk melontar Jamrah Kubra. Manakala jemaah yang masih menunggu bas sampai tengah hari, pukul 12 tengah hari, dalam keadaan lapar, matahari berada di atas kepala, dan kita tak mahu perkara itu berlaku pada jemaah kita. Kerana di Muzdalifah dia berbeza dengan Arafah. Arafah ada disediakan kemah, Arafah ada disediakan tilam, Arafah ada disediakan makanan. Tapi Muzdalifah tidak disediakan kemah, tidak beratapkan langit. Di Muzdalifah tidak disediakan tilam, di Muzdalifah tidak disediakan makanan. Justru apa makanan lebihan? Buah limau, buah apel, biskut yang tuan-tuan dapat di Arafah, bawalah sebagai bekalan makanan kita di Muzdalifah. Di Muzdalifah lah kita akan diuji. Di Muzdalifah demikianlah kita tak tahu pukul berapa bas akan datang menjemput kita. Semua dalam keadaan tertanya-tanya. Bila? Jangan tanya ustaz. Tabung haji, tanya tabung haji, tabung haji pun tak jawab. Muslimin, muslimat, rahmatullah. Memang Muzdalifah ni mendidik, mengajar kita bagaimana itulah suasana yang kita akan alami di akhirat nanti. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahmatullah. Macam takut kita tuan? Tu saya takut semua jemaah haji sebelum ini telah melaluinya dan balik ke Malaysia, mereka menyimpan nostalgia, kenangan yang begitu indah. Ya, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahmatullah. Baik, sepanjang kita berada di bumi Makkah Al-Mukarramah, di Aziziyah, gunakan peluang, manfaatkan masa yang ada untuk memperbanyakkan amal kebajikan, banyakkan amal soleh. Kerana sembahyang sunat di Mekah, di Aziziyah, tidak ada waktu yang diharamkan untuk sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh boleh sembahyang sunat, lepas sembahyang asar boleh sembahyang sunat. Tapi jangan pula sembahyang tarawih pula. Ustaz, saya sembahyang tarawih boleh tak ustaz? Muslimin, muslimat, rahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, jika zaman dahulu, zaman jahiliyah dahulu, mana tahu zaman yang rambut afro, seluar bell bottom, dulu bukan sekarang. Dulu ni 40 tahun dulu, yang wanita free hair dulu. Hati lalai tak ingat Allah. Semayang pun kejap semayang, kejap tak semayang. Dulu. Sekarang ni alhamdulillah. Kalau ada lah, maka inilah peluang Allah jemput. Dalam keadaan kita banyak dosa, tak semayang dulu, Allah jemput kita datang ke tempat yang mulia ni. Syukurilah jemputannya, qadha semula solat tersebut. Bahkan ada ulama mengatakan antara semayang sunat dengan semayang qadha, utamakan semayang qadha. Inilah merupakan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Ya pun banyak semayang qadha, kita tinggal, kita usahakan. Kita usahakan setakat mana yang kita mampu lakukan. Kalau Allah Ta'ala cabut nyawa kita, sekurang-kurangnya kita sudah berusaha. Sebenarnya Allah Ta'ala itu Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih, dan Tuhan Maha Penyayang. Tuan-tuan, syukurilah tuan-tuan antara yang istimewa dijemput oleh Allah Ta'ala datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di tanah air ada yang masih mengharap. Manalah tahu. Saya beritahu, saya pesan kepada mereka yang di tanah air,
Selagi mana pintu kapal terbang terakhir KT-102 belum ditutup, masih ada peluang lagi. Berdoalah. Ni mereka tengah berdoa. Tuan-tuan, tuan-tuan, apa lagi? Tuan-tuan sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Nikmat mana yang kita nak didustakan? Tuan-tuan, orang yang sihat walafiat, ada jemaah yang dapat tawaran panggilan pertama 10 tahun menunggu daftar tahun 2009. Setiap kali kursus haji, dialah orang yang istiqamah datang kursus haji. Bersungguh-sungguh bila nama naik daftar tahun 2009 bulan 11. Jumpa saya penuh gembira, Ustaz dapat tawaran. Saya kata jangan melompat dulu Kak, jangan melompat dulu. Pergi buat saringan kesihatan. Betul. Bila buat saringan kesihatan gula 18. Macam mana nak pergi haji? Alhamdulillah tuan-tuan sihat, syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan diberi nikmat rezeki, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat menginap, menyewa hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Semalam saya menemui Datuk Seri Dr. Zulkifli pergi ke Abraj Taisir sana, ibu pejabat tabung haji. Sebab itu saya perasan sangat. Saya lalui musim haji setiap tahun, start daripada tahun 2008 sampai sekarang. Lihat, makin lama makin kurang jemaah Malaysia di Masjidil Haram. Kenapa? Sebab hotel semakin jauh. Yang dekat yang ada ialah jemaah PJH. Nak cari jemaah yang pakai beg slim, warna merah, logo beg Islam, jarang-jarang. Nikmat mana yang didustakan? Syukur kepada Allah. Ini adalah berkat doa mak ayah kita, betul tak? Tak pernah pergi haji. Mak ayah kita dulu ialah bukan semua mak ayah orang senang. Ada yang susah, sampai meninggal dunia pun tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah. Mereka berdoa di rumah, bukan berdoa di Mekah ni, berdoa di rumah. Berdoa di kampung. Ya Allah, tidak ada ibu bapa yang mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Betul tidak? Tanyalah diri kita, kita parent, ibu bapa, nakal-nakal anak kita, adakah kita akan doakan keburukan untuk anak kita? Tidak, kita akan doakan kebaikan untuk anak kita. Betul tidak? Kita parent, ada naluri sayang, kasih kepada anak-anak kita. Muslimin, muslimat, rahmat tuhan. Ibu bapa kita ni mendoakan kita, ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anak aku. Alhamdulillah berkat doa ibu bapa. Sebab itu Nabi kata doa ibu bapa sangat mustajab. Murah rezeki tuan-tuan. Ya Allah, sihatkanlah anak-anak aku. Alhamdulillah sehat tuan-tuan sampai boleh pergi haji. Ada orang nak masuk bilik air pun berpapah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, lepas beribu kilometer sampai di Mekah Al-Mukarramah. Muslimin, muslimat, rahmat dimuliakan. Mak ayah berdoa, ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anakku. Alhamdulillah, murah rezeki tuan-tuan. Dapat pergi dengan package, duduk hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah mungkin tak sempat melihat hasil doa, tapi setiap amal soleh yang tuan-tuan lakukan di Mekah Al-Mukarramah ini, dengan solatnya, dengan tawafnya, dengan umrahnya, dengan hajinya, dapat saham kepada mak ayah kita di alam barzakh. Sebab dialah yang mendoakan kita. Maka tuan-tuan, ambil kesempatan. Mak ayah kita dulu doa di rumah dia. Ini kan tuan-tuan berdoa untuk anak-anak tuan-tuan di Mekah Al-Mukarramah. Lagilah cepat mustajab. Berdoa pula di depan Kaabah dan Musyarrafah. Muslimin, muslimat, nak berdoakanlah anak-anak tuan-tuan. Doakan adik-beradik tuan-tuan. Jadi petang ini mereka sama-sama kita akan mengaminkan doa saya. Boleh? Pada waktu asar yang disebut dengan doa bagi waktu asar. Tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan mari sama kita menadah tangan, kita berdoa kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang ini kami berada di Mekah Al-Mukarramah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunlah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa murid-murid kami ya Allah. Ampunlah dosa sahabat handai kami ya Allah. Ampunlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunlah dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah anak-anak kami datang ke sini ya Allah. Jemputlah cucu-cucu kami datang ke sini ya Allah. Jemputlah cicit-cicit dan segala keturunan kami datang ke sini ya Allah, mengerjakan haji maupun mengerjakan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat pada perintah-Mu ya Allah, anak-anak yang menjunjung perintah Rasul-Mu ya Allah, anak-anak yang akan mendoakan kami ya Allah bila kami berada di alam barzah nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami semakin lanjut ya Allah, ajal kami semakin dekat ya Allah, kubur kami semakin hampir ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami ya Allah, melainkan dengan kematian husnul khatimah ya Allah. Masuklah kami dalam syurga-Mu ya Allah, bersama ibu bapa kami ya Allah, bersama pasangan kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, adik-adik kami ya Allah. Janganlah seorang pun di kalangan kami ya Allah yang berazab dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya kami datang dari negeri yang jauh ya Allah. Kami sanggup meninggalkan pasangan kami sanggup meninggalkan anak-anak kami sanggup meninggalkan pekerjaan kami sanggup meninggalkan harta benda kami ya Allah. Janganlah Kau sia-siakan kehadiran kami ke sini ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah tawaf kami ya Allah. Terimalah sa'i kami ya Allah. Terimalah umrah kami ya Allah. Terimalah haji yang bakal kami laksanakan nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah wajah kami dengan belas kasihan-Mu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang halal dan berkat dan mencurah-curah ya Allah. Jauhilah kami dari rezeki yang haram dan syubhat. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sakit ya Allah, jika ada anak-anak kami, pasangan kami yang sakit ya Allah, sembuhlah penyakit kami ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh segala penyakit ya Allah. Demikian juga rakan-rakan kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, jiran tetangga kami yang sakit di tanah air ya Allah, sembuhlah penyakit mereka ya Allah. Berkat kami berdoa di tanah haram yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami, jika ada dekat adik-beradik kami, saudara-mara kami ya Allah, kenal-kenalan kami ya Allah, yang mengirim doa untuk kami panjatkan di tanah suci yang mulia ini ya Allah, makbulkan doa mereka ya Allah. Makbulkan doa mereka ya Allah. Tunaikanlah hajat mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mengetahui segala isi hati hajat-hajat hamba-hamba-Nya ya Allah. Ya Allah, pandanglah wajah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Dengarlah rayuan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi dengan tamatnya doa itu maka berakhirlah tazkirah saya pada petang ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua nanti akan berjumpa di syurga di akhirat nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran bagi pihak majlis merekamkan. Mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamuddin Mansur atas penyampaian, peringatan dan juga doa seperti tadi. Terima kasih segalanya. Tuan-tuan,
Puan-puan hadirin hadirat yang mati lagi dikasih sekalian, para duyuf rahman, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Rasulullah SAW, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana memilih Gembala Umrah Sedia Berhad untuk perjalanan mencari ilahi. Hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih sekali lagi atas ketaatan, atas kesetiaan sehingga ke saat ini untuk mengikuti taklimat perjalanan ke Aziziyah besok hari. Terima kasih ya. Terima kasih on time. Terima kasih Gembala Umrah Mendunia. Terima kasih Gembala Umrah Sedia Berhad. Terima kasih segalanya. Bagi saya terbaik dan barakah. Terima kasih Gembala Umrah kerana menyediakan tempat yang selesa, selamat dan diyakini oleh seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih.